Korang tahu tak kenapa view TikTok korang selalu je stuck ataupun tak naik? Tak, senang cerita tak pergi FYP. Macam kau tengok video aku. Ni aku post 5 jam lepas dah masuk FYP. Dan yang ni kenapa jadi 4, 1, 2, 3 ni? Sebab video ni adalah video kaki. Aku tak tunjuk muka. Aku tak tunjuk muka, so orang tak kenal aku. So view aku pun drop. Tapi bila aku tunjuk je muka aku yang handsome ni, terus je view aku macam nak naik. Nampak tak? Nampak tak dekat situ? Alright. Dan aku ada 2 akaun TikTok. 2 akaun TikTok. Dan akaun TikTok aku yang lagi satu ni, aku tunjuk muka ke, aku tunjuk apa-apa sekalipun, view aku macam tak naik. Kau tengok dalam 100 lebih, 200. Disebabkan apa? Itu disebabkan oleh shadow ban. Disebabkan oleh shadow ban. Kenapa aku cakap shadow ban? Kau kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Sebab yang pertama kena shadow ban ni. Kau nampak tak ada intelligent fall recommended. Maknanya video ni tak direkomend sebab aku copyright ataupun aku re-upload. Sebab aku upload dekat channel baru, kemudian aku upload dekat channel ni. So aku kena 2 sekaligus. 2 sekaligus yang low quality. Kalau korang kena low quality product tu, maksudnya korang dah re-upload ataupun korang buat sesuatu produk yang melanggar etika TikTok. So dia akan bagi low quality product. Walaupun kau record tapi kau still buat benda yang sama, so korang akan kena low quality product. Nampak tak? Itu satu. Yang keduanya, korang kena violation. Violation tu pelanggaran lah. Contoh dekat sini, kalau korang tengok aku kena pelanggaran dekat video video mana ni? Video ni, community guideline violation. Nampak tak? So bila kena community guideline macam ni, memang confirm lah akaun korang memang susah nak pergi FYP. Elakkan daripada kena community guideline dan juga re-upload. Re-upload. Tapi kalau korang nak upload daripada channel, masuk dekat YouTube dan kemudian masuk dekat TikTok, yang tu tak ada masalah. Kau jangan buat 2 platform macam aku ni. Nampak? Dua-dua TikTok. Nampak tak? Dua-dua TikTok tak boleh. So kalau kau upload dekat TikTok satu, TikTok kedua kau kena rekod lain. Tak boleh video yang sama. Alright, nanti dia akan kira re-upload. Walaupun kalau korang upload dekat TikTok kemudian upload dekat Facebook, yang tu tak ada masalah. Upload dekat YouTube pun tak ada masalah, walaupun video yang sama. Sebab dia tak kira re-upload. Alright. So dekat sini, yang mana nak buat TikTok, pastikan korang punya akaun tu bersih daripada benda yang aku sebut tadi. Yang kedua, kalau korang buat beg kuning, jangan buat barang yang terlarang. Contoh macam pisau, channel Astro ke, atau Netflix ke, atau kau buat benda-benda yang terlarang lah, macam spray keganasan, kayu golf. Yang boleh membahayakan kesihatan, korang dilarang buat dekat TikTok. Sebab TikTok dia punya sekarang ni sedang select tau. Dia sedang select. Dia berbeza dengan YouTube. YouTube YouTube sangat bagus lah. YouTube sangat sebab dia tak select, dia tak pilih orang, dia tak pilih bulu. Tapi kalau TikTok memang dia pilih bulu. Jadinya kalau kau buat benda yang dia tak suka, memang dia akan terus cut. Sebab dia dah ramai user. Bila dah ramai user ni, secara automatik dia akan pilih lah siapa yang terbaik, siapa yang tu. Kalau kau ada masalah, walaupun kau dah tak buat masalah macam aku dah tahu dah cara-cara dia, so aku tak buat dah masalah yang sama berulang kali. Tapi aku punya nama dekat sebelum-sebelum ni memang stay ada. Memang kau takkan boleh FYP. Sebab dia kalau kau kena sekali, contohlah kalau korang kena community guideline. Bila korang dah kena community guideline, video yang korang upload dalam masa sebulan tu susah nak masuk FYP. Susah nak masuk FYP. FYP pun FYP yang video-video lama. Video baru memang susah nak masuk FYP. Itu je aku boleh bagi tahu. Alright, tu kalau kena kali pertama. Kalau korang kena kali kedua, maksudnya hari yang kedua, kalau contohlah satu hari tu korang dah kena 10 community guideline.
Macam tu lain cerita. Macam aku contoh yang ni kan, contoh aku punya video ni, korang tengok ni, nampak ni 1, 2, 3, 4, 5. Aku kena community guideline tu 5 sekaligus dalam masa satu hari. So yang tu lain cerita lah. Tapi yang ni dia kena community guideline ni hari-hari yang berbeza. Okey, maksudnya hari ni kau kena, esok kau kena lagi, lusa kau kena lagi. So hari-hari yang berbeza. Bila hari-hari yang berbeza macam tu, boleh menyebabkan TikTok akan trigger bahawasanya kamu ni telah melakukan kesalahan berulang kali. Bukan kata sekaligus. Kalau sekaligus kau kena banyak, dia bukan berulang kali. Itu mungkin kesalahan teknikal. Masa kau upload tu tak ada apa-apa violation, tiba-tiba baru je kena, yang tu salah teknikal, dia lain. Okay. Bila kau dah dimark oleh TikTok, dah ditarget oleh TikTok, kau buat kesalahan berulang kali, so memang susah lah. Video kau nak tembus FYP tu ambil masa berbulan, baru dia akan tembus FYP. Okay. So memang susah. Kadang-kadang kau boleh kalau nak cepatkan proses FYP tu ada, tapi kau kena keluarkan duit lah. Kau kena buat untuk bayar TikTok. Okay. Kalau kau nak, macam contoh, kau kena violation, lepas tu kau nak sembuhkan balik akaun korang, cara dia ada cara, tapi kau kena keluarkan duit. Okay. Kau kena buat bukan task, dia cakap promo. Kau kena iklankan kau punya video. Contoh lah, kau upload video 5 sehari. Okay, 5 video dalam masa sehari tu kau kena boost semua. Kau kena boost semua. 5 video yang baru tu boost semua. Semua sekali. Maksudnya kau kena bayar. Kau kena bayar. Tengok lah atas dia. Biasa satu hari dalam RM60. Biasanya lah satu hari RM60 untuk 6 video. Biasanya macam tu. Alright. Lepas tu hari kedua kau kena boost lagi, hari ketiga kena boost lagi, sehinggalah seminggu, barulah akaun korang tu dianggap sebagai rakan kongsi daripada TikTok. Gitu. Okay, bukan nak melawan ajaran TikTok, tapi dia jadi rakan kongsi sebab kau dah bayar dia. Gitu. Okay, seminggu. Tapi kalau kau kena pula, lepas daripada seminggu tu kau kena pula community guideline, benda tu akan berulang. Okay, benda tu akan berulang dan berulang. So orang cakap senang cerita, tak ada maaf bagimu lah. Kalau dah kena sehingga 6 kali berturut-turut community guideline, hari yang berbeza, tak ada maaf bagimu. Akaun boleh hilang lah. Tapi kalau sekali kena community guideline, kau boleh boost lagi menggunakan promosi TikTok tu. Itu saranan aku. Tapi seeloknya bagi aku, kau jangan buat terus awal-awal. Okay, jangan buat terus awal-awal. Sebab bila dah kena sekali, akaun korang dah tak sihat. Walaupun korang check dekat check dekat sini kan, check dekat ni apa cakap, ni beg kuning ni, okay, akaun healthy. Walaupun korang check akaun healthy ni masih lagi sihat dekat sini, yang tu tidak bermaksud akaun korang sihat tau. Yang ni beg kuning je. Maksudnya kau punya promotion tu okey untuk seller tengok, nak bagi apa barang-barang macam apa ni lah, free sample. Ini kegunaan seller tau, bukan kegunaan kau. Kalau kau tengok kat sini, healthy aku okey lagi, tak ada masalah kan, excellent lagi. Sedangkan kau dah kena community guideline, dia bukan dekat sini tau. Dia tak ada tunjuk, dia pakai sistem lama lagi. Dia pergi dekat sini, inbox. Okay, dia pergi dekat inbox ni. Dekat sini nanti kau akan nampak lah. Dia bagi tahu biasa dekat akaun update. Akaun update rasanya. Cuma dia akan ada dekat sini lah. Tapi kalau kau baru kena community guideline, secara automatik dia akan keluar dekat sini. Dekat sini dia akan keluar. Okay, dia akan keluar amaran, ataupun dia akan bagi tahu community guideline. Okay, macam itulah biasanya. Alright. Dia still pakai sistem ni. Dia tak pakai sistem yang dulu, yang baru ni. Okay, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang kena follow lah akaun ni. Sebab aku dah ada 3 akaun affiliate untuk beg kuning. 1 dah kena ban permanent. 2 akaun yang aku 40 lebih tu. Okay, ni akaun aku yang ni yang ni. Yang ni yang kedua.
Alright, akaun aku yang kedua. Tapi dah tak berapa nak hidup dah. Sebab aku punya view tu dah macam apa. Kalau korang tengok pun dah macam apa kan. Tak hidup dah. So aku buat lagi satu akaun standby. Untuk akaun ni standby lah. Okay. So dekat sini lah aku dapat lah. Kau jangan ingat lah, walaupun kau dah naik level tinggi. Aku pernah capai level 6. Akaun aku dulu, sebelum akaun aku kena ban permanent lah. Ni akaun ketiga kan. Akaun pertama aku yang sebelum kena ban tu, aku dah capai level 6. Level 6 dah nak naik level 7. Lepas tu aku kena ban permanent sebab dikenakan community guideline. Itu je lah. Alright. So aku tahu proses dia. Sebelum kena community guideline tu apa kena buat. Kena boost promo, kena buat ni. So memang agak pilu sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan, dia kena community guideline. So kalau korang minat dengan perkongsian aku macam ni, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video.